Dekat. Apa ya? Jantung pisang pun ada tu. Hai, Assalamualaikum guys, selamat petang orang-orang kampung Melayu Majidi, Johor Bahru, Malaysia. Right, sekarang hari Isnin petang, tepatnya pukul 6.15. Saya berada dekat kampung Melayu Majidi. Jadi dekat sini memang macam biasalah, setiap petang Isnin dia ada satu pasar malam. Saya dah round satu kali, saya nampak memang ramai, meriah lah daripada hari-hari sebelumnya. Last kali paling meriah saya datang tu sebelum raya, sebelum puasa ya. Sebelum puasa, dan sekarang ini paling meriah lagi. Tapi ada juga still ada yang belum niaga lagi lah, mungkin masih suasana raya. Alright guys, langsung saja kita buat cerita sambil berjalan, sambil nak tengok apa saja benda-benda yang sedap dekat dalam sana. Jom kita jalan. Jadi korang yang belum datang sini, korang boleh langsung wis medan niaga. Memang ngam-ngam di belakang gedung ataupun bangunan medan niaga ni, dia pasar malam dia. Dekat sini korang boleh dapat berbagai jenis makanan yang pastinya 100% halal. Kita boleh makan semua, Melayu boleh makan semua lah. Tak kira Melayu, Cina, India, kalau masuk sini semua dia orang boleh makan. Makanan dekat sini korang boleh dapat juga buah, sayur dan juga ikan. Bandel pun ada juga. Ni sayur. Kangkung bayam. Satu ikat RM1 tu. Murah beb. Manis 2 biji RM2. Bang bagi cup satu.
Tengok kak. Apa kak? RM5. Terima kasih. Ayam goreng. Macam belah kiri ini dan juga belah kanan masih ada tempat-tempat yang masih belum terisi ya. Mungkin saja masih ada yang beraya balik kampung ke. Daging ada, ayam ada bang? Memang ramai besar. Nasi goreng.
seperti yang korang nampak lah, dekat sini memang tak akan silap ambil lah. Korang pejam mata kalau buat makan, memang semua halal lah. Jantung pisang pun ada tu. Barang kita tampil lah. Sekarang. RM3 deh. So untuk orangnya memang ramai, tapi untuk niaganya lebih ramai lagi yang sebelum puasa. Sebelum puasa dekat sini penuh sampai ke hujung sana. Ni dah sampai sini saja. Lepas tu belah kanan sana ada lagi. Right, jom kita jalan lagi. Seperti yang saya cakap tadi ya, dekat sini buah, sayur, ikan basah pun ada. So far sampai depan sana sajalah dia punya kemah, tak sampai ke bawah sana lah. Tapi kira ramai jugalah pengunjung-pengunjung dia. Alright guys, saya rasa sekian dulu video kita untuk petang Isnin kerja pasar malam Kampung Melayu Majidi. Lebih kurang saya mohon maaf. Jumpa lagi bersama saya next hari di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gula madu jagung kelebang green tea Milo. Jambu asam boy pun kita ada. Nah. Ai. Mari. Boleh bang, ayo bang. Orang dia lebih ke dalam. Belah luar ni tak berapa ramai. Tapi yang teruk guys, kat luar korang nampak jam. Jam dia ni sampai ke tikungan bawah sana. Apa ke? Kau kerja je lah. Kau nak apa?